Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiqah Fitria binti Mazlan dan nombor matrik saya 087776. Jadi pada hari ini di sini saya bersama dengan informan sasaran saya untuk tajuk kajian saya iaitu kesetaraan gender dan keluarga atau konflik peranan suami isteri. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Dahulu sekali saya ingin mengucapkan duluan terima kasih yang tak terhingga kepada Puan kerana Puan sudi untuk sama-sama membantu saya dalam menjayakan tajuk kajian saya iaitu kesetaraan gender dan keluarga ataupun konflik peranan suami isteri. Jadi di sini boleh Puan perkenalkan mungkin sedikit pengenalan diri Puan? Okey, nama saya Aisyah, berasal daripada Terengganu. Status saya dah berkahwin selama 2 tahun dan mempunyai satu cahaya mata yang berumur 1 tahun setengah lah. Saya bekerja sebagai jurujual dekat Bandar Kuala Terengganu, manakala suami saya pun bekerja juga dekat Kuala Terengganu Bandar sebagai kontraktor lah. Terima kasih Puan. Puan, kalau Puan tak keberatan, saya ingin meminta izin untuk merekod perbualan kita sebagai bukti yang saya membuat kajian lapangan ini. Okey, baik. Saya izinkanlah untuk Cik merekodkan perbualan ini. Okey, jadi boleh saya teruskan kepada soalan utama kita? Okey, boleh. Okey, soalan yang pertama. Bagi Puan, apakah peranan utama yang Puan fikirkan yang paling banyak berubah dalam rumah tangga moden, sama ada bagi suami ataupun bagi isteri, dan mengapa Puan rasa? Okey, pada pendapat saya, peranan utama yang saya rasa paling banyak berubah dalam sistem rumah tangga yang pada zaman sekarang ni, yang moden ni adalah peningkatan para isteri dalam bidang pekerjaan, di mana bila kita tengok dalam sistem perkahwinan tradisional zaman sekarang, kebiasaannya hanya suami saja yang bekerja dan para isteri hanya duduk di rumah melakukan tugas-tugas rumah lah, yang sebagaimana kita tahu suri rumah tangga sepenuh masa contohnya. Ini berlaku kerana bagi saya kos sara hidup yang meningkat setiap tahun yang menyebabkan berlakunya tekanan ekonomi. Jadi isteri pada zaman kini turut bekerja bagi menyokong suami untuk menampung ekonomi kewangan keluarga pada zaman masa sekarang ni lah. Jadi soalan yang kedua, pada pendapat Puan, sejauh manakah perbahasan tentang kesetaraan gender di peringkat global atau di peringkat media mempengaruhi jangkaan peranan suami isteri di Malaysia? Pada pendapat saya, ia akan mempengaruhi perubahan peranan dan tanggungjawab, di mana peranan suami isteri zaman dahulu diubah kepada peranan suami isteri pada zaman sekarang. Pada zaman moden yang merupakan salah satu agenda pemikiran dari orang barat lah. Itu bagi pendapat saya lah. Jadi soalan yang ketiga ialah apakah konflik yang sering timbul apabila pasangan cuba mengimbangi antara kerjaya, tanggungjawab rumah tangga dan penjagaan anak? Okey, bagi saya konflik yang sering timbul ialah beban bagi para isteri, di mana kebanyakan isteri yang bekerja menguruskan sebahagian besar tugas rumah tangga seperti memasak, kemas rumah dan juga jaga anak. Yang kedua ialah masa di mana suami isteri merebut masa untuk meluangkan masa bersama anak-anak oleh kerana masa mencemburui kita bagi ibu bapa yang berkerjaya lah pada masa zaman sekarang ni. Seterusnya Puan, soalan yang keempat, dalam konteks agama Puan atau dalam mengikut fahaman agama Puan, bagaimanakah ideal peranan suami isteri itu diterjemahkan dan diamalkan dalam kehidupan seharian moden? Dalam konteks agama Islam, iaitu agama saya, ideal peranan suami isteri ialah di mana suami berperanan sebagai ketua keluarga. Contohnya memimpin keluarga dengan adil dan juga saksama. Selain itu, suami memperuntukkan nafkah seperti memberi wang saku bulanan, menyediakan tempat tinggal yang selesa buat keluarga, seterusnya berbuat baik kepada isteri dan juga anak-anak. Dan juga peranan isteri menghormati suami, menguruskan rumah tangga,
memberikan sokongan pada suamilah dari segi fizikal dan juga mental. Dan mengamalkan tanggungjawab bersama dalam kehidupan seharian yang moden ni, seperti melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan penuh rasa hormat dan juga kasih sayang. Seperti contohnya mendidik anak bersama-sama dan dengan cara yang betul. Kalau contohnya kalau ada salah, tegur dengan cara yang betul lah antara satu sama lain. Soalan yang terakhir dalam temu bual ini iaitu soalan yang kelima. Pada pandangan Puan, adakah konsep ketua keluarga masih relevan dalam rumah tangga di mana kedua-dua pasangan mempunyai pendapatan dan pendidikan yang setara? Okey, bagi saya masih relevan. Kerana dalam apa jua keadaan, suami perlu didahulukan dan isteri wajib menghormati suami. Contohnya suami mendidik isteri, manakala isteri menasihati suami dan sama-sama membantu antara satu sama lain lah. Itu adalah pendapat bagi saya. Jadi dengan berakhirnya jawapan Puan, maka berakhirlah temu bual kita untuk kajian saya ini. Jadi saya mengucapkan sejutaan terima kasih kepada Puan kerana sudi menolong saya dalam menyelesaikan tajuk kajian saya ini. Terima kasih Puan. Sama-sama. Seterusnya ialah refleksi peribadi. Berdasarkan soalan, apa yang saya pelajari tentang masyarakat ialah di mana saya dapat melihat budaya masyarakat setempat. Selain itu, saya juga dapat melihat kewujudan hubungan sosial antara masyarakat tersebut. Seterusnya, dalam aspek nilai pula, saya banyak belajar tentang nilai-nilai yang positif, iaitu nilai sivik serta nilai etika dan nilai moral yang saya dapat praktikkan dalam kehidupan seharian saya. Dan yang akhir sekali iaitu dari aspek diri sendiri, iaitu saya mempelajari bahawa setiap manusia perlu ada kemahiran sosial masing-masing. Contohnya seperti saya melihat pada diri saya sendiri apa kemahiran sosial yang saya ada, apa bakat yang terpendam yang saya ada dan minat saya terhadap sesuatu benda tersebut. Serta saya mewujudkan banyak lagi nilai-nilai positif dalam kehidupan seharian saya. Berdasarkan soalan, apa yang saya boleh kaitkan antara dapatan kajian saya dengan teori antropologi atau sosiologi yang relevan ialah terdapat unsur-unsur kebudayaan, iaitu yang pertama sistem kemasyarakatan yang meliputi sistem kekeluargaan. Selain itu terdapat juga unsur-unsur lain seperti unsur bahasa di mana masyarakat setempat telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan seharian mereka dan mereka juga menggunakan bahasa Melayu juga dalam penulisan mereka.